Atoy suluh ke arah bunyi tersebut. Kosong, tiada apa. Tapi di sebalik pokok-pokok hutan yang besar, ada sebelah tangan yang sedang melambai-lambai perlahan. Hanyalah tangan tanpa tubuh. Weh, weh! Dia berlari patah balik ke kemah dengan muka yang pucat. Bob bingkas berdiri dan bertanya, "Kau dah kenapa berlari, Toy?" Atoy menjawab sambil menelan air liur. Aku nampak ada tangan melambai, tapi tak ada badan." Mereka saling berpandangan. Bob bertanya untuk memastikan apa yang dilihat oleh Atoy itu benar atau tidak. Mungkin daun kot. Tak pun cuma bayang-bayang ke? Atoy bengang lalu bertempik halus. Kalau dah ada gelang tembaga pada tangan macam mak-mak orang asli tu, kau takkan rasa tu daun kan, Bob?